Hai kawan-kawan, hari ni saya nak cerita pengalaman saya buat day trip ke Singapura. Naik kereta api dari JB Central ke Woodland. Seronok juga sebab nak melepasi immigration tu tak ramai orang kan. So, lebih smooth saja. Tiket kereta api ni saya dah beli online. Bila turun dekat Woodland, kita kena turun dekat sini kemudian baru ambil bas ke Woodland MRT Station. Kali ni sebab saya dah beberapa kali datang Singapura. So kali ni saya rest sikit. Saya rasa saya nak pergi explore Tiong Bahru. Jadi saya pun naik MRT turun dekat stesen Tiong Bahru. Dan selanjutnya saya jalan kaki lah. Tengok vibe kawasan ni memang bersih, best, vintage. Bangunan lama tapi di tengah-tengah bandar. Yang pentingnya ni sebenarnya saya nak pergi tengok lukisan mural yang cantik dekat Tiong Bahru. Ada dua. Yang ini satu. Situasi di pasar. Memang bersungguhlah saya snap gambar dekat sini. Okey, jalan sikit lagi saya akan jumpa mural yang kedua. Ini dia. Siap ada telefon lama lagi. Lukisan ni dia macam vibrant tapi live kan. Macam hidup. Nampak hidup suasana tu. Kemudian saya ronda-ronda lah tengok seni banner kat sini yang lama tapi dicat baru. Semua cat baru. Okey, kat Tiong Bahru ada sebuah kedai bakery yang sangat terkenal. Namanya Tiong Bahru Bakery. Kat sini terkenal katanya dengan croissant dia. Jadi saya pun nak try lah. Tengok sedap tak croissant dia tu. Ni, siapa pernah main ting-ting ni kan? Ni dia yang letak dekat lantai nak ke tandas. Cute, quite unique juga. Okey, so saya pun order croissant almond. Nak try. Tengok dia punya pilihan croissant dia. Dan saya juga order air teh. Nama teh tu pelik sikit. Name of the mile. Yang ni. Ini teh saya. Dia bagi teh, dia bagi air panas. Kau pandai-pandai lah bancuh sendiri. Macam tu kan. Okay. Then, kita try rasa. Sedap juga dia punya teh dia. Dan kita try rasa croissant almond ni. Sebenarnya sedap. Cuma saya tak sangka dia manis. Sebab saya macam kurang sikit makan manis. Jadi bahagian-bahagian manis tu saya tinggalkan. Macam saya cakap sebelum ni, saya dah datang Singapura beberapa kali. Jadi kali ni saya nak cari tempat yang memang bukan tempat tarikan pelancong. Saya cuma nak kenal Singapura dari sisi berbeza. Iaitu sebuah kawasan lama, bangunan lama tapi dijaga elok di tengah-tengah pusat bandar Singapura. Itulah dia Tiong Bahru.